Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian, saya Nuri Shazliana binti Sazali dan hari ini saya akan menyampaikan kuliah bagi modul 1.4 Integriti dalam dunia profesional IT. Tajuk kita pada hari ini mungkin kelihatan berat, tetapi ia adalah satu realiti yang perlu kita fahami. Kita akan mengkaji satu realiti yang menyakitkan, iaitu sebuah kes sebenar yang berlaku pada tahun 2019. Modul ini akan membawa kita menyelami satu kes yang telah menggoncang industri teknologi Malaysia. Lebih penting lagi, kita akan kaji bagaimana kes ini mengajar kita semua tentang betapa pentingnya integriti seorang profesional. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita lihat objektif pembelajaran kita untuk sesi ini. Di akhir modul ini, seharusnya kita dapat mengingati fakta-fakta utama kes tersebut dan apakah kesan langsungnya kepada industri serta masyarakat. Kedua, memahami isu-isu integriti yang wujud dalam konteks kerjaya IT dan cabaran-cabaran profesional yang berkaitan, serta membandingkan dalam mengambil kes sebenar ini dan membandingkannya dengan prinsip etika yang kita pelajari dalam kursus KIAR. Akhir sekali, kita juga perlu mencapai kesedaran diri dalam mampu mengenali prinsip dan pendirian diri kita sendiri apabila berhadapan dengan situasi yang mencabar. Mari kita mulakan dengan satu senario. Bayangkan anda baru saja dinaikkan pangkat sebagai pengurus IT projek. Tiba-tiba seseorang dari jabatan tender datang berjumpa dengan anda. Dia menawarkan satu tawaran yang sangat menggiurkan. Ada vendor nak bagi kontrak direct, tak payah tender pun. Komisen dia boleh bahagi sama rata. Tiada siapa yang tahu. Tetapi anda tahu apa yang anda akan lakukan. Ini bukan sekadar cerita rekaan. Ini adalah kisah benar yang telah berlaku di Malaysia. Sekarang mari kita bedah fakta kes yang berlaku pada tahun 2019. Siapa yang terlibat, apa yang berlaku dan kenapa ia salah. Seorang bekas pengarah syarikat teknologi tempatan. Beliau didakwa menerima komisen rahsia daripada seorang vendor. Ini dilakukan tanpa melalui proses yang sah. Kenapa dia salah? Kerana kontrak itu diberi tanpa melalui proses tender yang sah dan telus. Tindakan ini membawa akibat yang sangat besar kepada syarikat serta negara. Syarikat akan mengalami kehilangan kepercayaan pengguna dan reputasi syarikat yang dibina sekian lama telah tercalar. Ia juga akan berlaku kerugian kepada dana awam dan ia boleh mengakibatkan dan serta telah mengakibatkan siasatan serta tindakan diambil oleh SPRM. Setiap tindakan dalam kes tersebut sangat jelas melanggar nilai-nilai asas etika profesional, terutamanya nilai-nilai yang kita telah pelajari dalam kursus KIA, iaitu nilai ketelusan, nilai amanah dan tanggungjawab. Apakah aspek yang telah dilanggar? Iaitu dalam ketelusan, dia telah melanggar dari segi tiada proses tender yang telus dan terbuka dijalankan. Bagi segi nilai amanah pula, dia dilanggar apabila pengarah tersebut menerima komisen secara rahsia dari vendor. Terakhir sekali, dalam segi nilai tanggungjawab, jelas mereka telah melanggarnya apabila berlaku salah guna kuasa sebagai pengarah syarikat. Daripada pelanggaran etika ini, kita boleh menafsirkan 3 isu utama yang timbul. 1. Penyalahgunaan kuasa, iaitu menggunakan kedudukan atau jawatan untuk mendapatkan keuntungan peribadi dan bukan untuk kepentingan organisasi. Seterusnya, konflik kepentingan. Ia berlaku apabila individu tersebut gagal memisahkan antara kepentingan diri beliau dengan kepentingan syarikat dan para stakeholder. Akhir sekali, mungkin dalam ketiadaan integriti. Ini adalah puncanya. Keputusan profesional dibuat berdasarkan keuntungan peribadi dan bukannya berlandaskan prinsip etika. Baik, kita teruskan kuliah kita dengan aktiviti kelas, iaitu pair work discussion. Untuk tugasan berpasangan ini, kita sebagai pelajar dikehendaki untuk kenal pasti 3 nilai etika yang telah dilanggar dalam kes yang dibincangkan. Seterusnya, kita perlu mengaitkan setiap nilai tersebut dengan kandungan kursus KIA serta huraikan bagaimana situasi tersebut boleh dielakkan. Hasil perbincangan ini kemudiannya akan ditulis dan dikongsi melalui platform yang ditetapkan seperti Jamboard, Canva Board atau kertas carta.
Jadi, bagaimana situasi ini sepatutnya dikendalikan? Jawapannya terletak pada pematuhan prosedur yang betul dalam pemberian kontrak IT. Proses yang beretika dan telus sepatutnya merangkumi langkah-langkah berikut. Pengumuman tender terbuka, iaitu proses mesti bermula dengan pengumuman awam yang telus, memberi peluang saksama kepada semua vendor yang layak. Seterusnya, penilaian panel bebas, iaitu panel penilai yang tidak berat sebelah dan bebas daripada sebarang konflik kepentingan akan menilai semua cadangan yang diterima. Selain itu, dokumentasi dan semakan dalaman, iaitu semua proses dari penilaian hingga pemilihan mesti didokumentasikan dengan teliti dan disemak oleh pasukan dalaman. Akhir sekali, yang paling penting, pengesahan lembaga pengarah. Keputusan akhir perlu disahkan oleh pihak berkuasa tertinggi dalam syarikat, iaitu lembaga pengarah. Malangnya dalam kes ini, jelas bahawa semua langkah ini telah dilanggar secara terang-terangan. Seterusnya, kita beralih ke aktiviti reflektif individu yang bertajuk Jika Saya. Arahan tugasan ini adalah meminta kita menulis 200 patah perkataan untuk menjawab soalan-soalan. Jika saya berada di tempat pengarah syarikat IT tersebut, apakah yang akan saya lakukan? Nilai apa yang akan saya pertahankan? Dan bagaimana saya akan menolak tawaran rasuah secara beretika? Refleksi ini membantu kita untuk membina kesedaran diri dan mempersiapkan diri untuk cabaran etika dalam kerjaya masa depan. Sebagai aktiviti tambahan, kita digalakkan untuk membina pelan tindakan peribadi atau Personal Integrity Plan. Kita boleh gunakan soalan panduan ini seperti apakah satu sikap yang ingin saya ubah. Contohnya, takut menegur kawan bila buat salah. Apakah tindakan kecil yang boleh saya amalkan setiap hari seperti tidak ubah masa punch card. Ataupun apakah prinsip hidup yang akan saya pertahankan. Biar susah asal jujur. Sebagai penutup, saya ingin kita semua renungkan kata-kata ini yang nampak kecil tapi akibatnya besar. Mungkin ada yang berkata ia hanya satu keputusan kecil, tetapi mereka lupa keputusan-keputusan kecil inilah yang membentuk reputasi, prinsip dan masa depan kita. Hari ini kita adalah pelajar, esok kita akan memegang tanggungjawab besar dalam industri. Marilah kita semua memilih untuk berpegang pada nilai integriti bukan kerana orang lain melihat kita, tetapi kerana kita sedar siapa diri kita. Sekian saja pembentangan saya untuk modul 1.4. Terima kasih.